Pernah terfikir kenapa kulit bertudung mudah kusam atau berjerawat? Rahsianya terletak pada bahan semula jadi dalam produk penjagaan kulit yang kita pilih. Hari ini saya ingin kongsikan panduan penting memilih produk skincare berasaskan bahan semula jadi yang selamat dan efektif, khusus untuk wanita bertudung. Pertama, perhatikan label produk. Pastikan terdapat bahan seperti aloe vera, minyak zaitun, chamomile, atau ekstrak hijau. Kerana bahan ini membantu menenangkan, melembabkan dan melindungi kulit tanpa menyebabkan iritasi. Kedua, elakkan bahan kimia agresif seperti paraben, sulfat dan pewangi sintetik yang boleh mengganggu keseimbangan kulit, terutama di kawasan yang tertutup tudung yang mudah berpeluh. Ketiga, pilih tekstur yang ringan supaya mudah meresap ke dalam kulit dan tidak meninggalkan rasa melekit, sangat sesuai dengan cuaca panas dan lembap di Malaysia. Keempat, amalkan rutin penjagaan kulit yang konsisten dan jangan lupa lakukan patch test sebelum menggunakan produk baru untuk mengelakkan reaksi alergi. Dengan pendekatan ini, kulit bertudung dapat kekal sihat, segar dan berseri secara semula jadi. Baiki, pulihkan, hidupkan semula.